الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Jadi pada malam ini kita ada tajuk khusus yang kita akan bentang pada malam ini. Kita tawakuf dulu Azkar Nawawi dan juga kitab hadis. Sepatutnya malam ini Tirmizi ataupun Muslim. Jadi kita nak bincangkan tentang soalan yang dikemukakan kepada saya untuk dibahaskan zikir kuat selepas sembahyang dan zikir berjemaah selepas sembahyang. Jadi sebelum perkampungan sunnah bawah ni pun ada beberapa orang kemukakan soalan ini. Selepas daripada program perkampungan sunnah pun ada orang tanya lagi. Boleh tak kita menganggap zikir kuat ini dan juga zikir berjemaah ini termasuk di dalam perkara yang berlaku khilaf daripada kalangan ulama? Ada tak ruang untuk kita kata perkara ini perkara khilaf? Walaupun di sudut hakikatnya dan di sudut yang afdalnya dan terbaik, pendirian yang dipilih oleh Imam Syafi'i adalah zikir ini seorang-seorang. Dan yang kedua, tanpa menyaringkan suara. Ini pendirian dan keputusan yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Yang tu paling afdal. Dan kita dah terang banyak kali isu ini, berulang kali. Oleh kerana orang tanya lagi, kita kemukakan lagi. Sehingga kita di sekolah kita ini, kita telah tamat buat daurah kitab ini, iaitu Al-Bid'ahul Munkarah. Bid'ah-bid'ah yang mungkar, yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia ni orang Syria. Dia pegang akidah salaf. Dalam buku-buku dia banyak menerangkan dia berpegang dengan pegangan salaf, khususnya di dalam masalah akidah. Tetapi apabila dia melihat perselisihan yang berlaku di dalam masyarakat orang Islam kita tentang masalah zikir jama'i dan zikir kuat selepas sembahyang, lalu dikemukakan dalil-dalil daripada kedua pihak secara adil. Jadi sebelum saya baca kitab ini, saya nak buat ulasan ataupun kesimpulan sekali lagi. Sepatutnya kesimpulan ini lepas bahas kan. Kita buat awal lagi. Maknanya yang paling afdal kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, amalan Nabi dan para sahabat, zikir bersendirian. Seorang-seorang. Kalau duduk dalam kumpulan pun bukan dicetuskan oleh satu khalifah. Ataupun ketua ke, imam ke, ustaz duduk depan, mari kita pakai berzikir. Zikir seorang ataupun ketua diikuti oleh orang ramai. Ini tidak berlaku di zaman Nabi. Yang tu kita kena jelas. Ada pun satu dua hadis yang kita jumpa. Ibnu Abbas kata, kami mengetahui ataupun menyedari selesainya sembahyang Rasulullah dengan sebab dia zikir kuat. Itu beberapa kali untuk mengajar makmum tentang zikir yang maksur. Bukan hari-hari, bukan sentiasa. Beberapa kali dia ajar, lepas tu dia pelan. Setelah dia mengetahui, dia memahami, makmum di belakang sudah ingat apa yang dia ajar. Itu yang terbaiknya. Takkan makmum tu nak ajar daripada mula sembahyang sampailah dia mati doa, ajar setiap kali lepas sembahyang ajar. Setiap kali lepas sembahyang kena ajar. Beberapa kali dia kena ambil beratlah. Ambil perhatian. Sebab zikir ini penting untuk mendekatkan diri masing-masing kepada Allah. Walaupun tidak dicetuskan oleh tekong, oleh khalifah, oleh ketua. Masing-masing kena zikir kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata, wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu jadi orang yang lalai. Maksud lalai ni orang tak ingat Allah Ta'ala. Sama ada lepas sembahyang ke,
ataupun tidak ada kaitan dengan sembahyang ke, sentiasa kena ingat kepada Allah Ta'ala. Orang lalai, orang yang tak ingat. Jadi Allah Ta'ala suruh kita ingat sentiasa kepada Allah Ta'ala, bukan sahaja lepas daripada sembahyang. Jadi oleh kerana itu, kalau orang tak berzikir pun, tak dicetuskan oleh imam pun, khalifah, ketua, sentiasa kita kena zikir. Masing-masing kena zikir. Jadi tak perlu ada ikatan dengan ketua ataupun imam. Dan di hujung nanti kita akan jelaskan pendirian Imam Syafi'i macam mana. Yang Imam Syafi'i galakkan kita zikir ni, kuat ke perlahan? Kita akan tengok. Cuma bila orang tanya, ada tak ruang untuk dikatakan khilaf? Amalan Nabi macam tu kita sebut masing-masing. Sahabat pun macam tu. Hadis-hadis yang kita jumpa tu sekali dua, sekadar nak mengajar makmum. Bila makmum dah ingat, Nabi tinggalkan masing-masing. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi, kadang-kadang Nabi bagi salam saja terus bangun. Hadis yang kita baca hari itu kan. Dia bangun, dia teringat tengah sembahyang tadi, ada duit zakat yang tak diagihkan lagi. Dia susah hatilah, takut tak sampai kepada sasaran. Sasaran ni yang dimaksudkan di sini asnaf. Oh, dapat terus bagi. Dia bangun terus tanpa zikir, tanpa doa. Jadi masing-masing lah zikir, masing-masing lah berdoa. Cuma orang tanya, ada tak ruang untuk kita menganggap ianya sebagai khilaf? Jadi saya nak jawab sini, adalah khilafnya. Ada ulama yang kata boleh, harus zikir jama'i dan juga zikir kuat dalam keadaan tertentu. Okey saya nak ulang balik, kitab risalah ataupun buku kecil ini telah kita tamat di dalam daurah kita beberapa tahun yang lalu. Jadi dalam perkampungan sunnah baru ni pun saya ada baca sedikit. Tetapi oleh kerana kesuntukan masa yang terbatas dan terhad, tak dapat nak memberi kesimpulan yang baik, kesimpulan yang memuaskan. Jadi saya ulang balik. Dr. Wahabah Zuhaili, saya kata dia ni seorang salafi. Dia bermazhab Maliki. Tetapi dia alim semua mazhab lah. Tapi mazhab yang dia pegang adalah Malik. Dia kata laisa kullu amri mustahdasin. Bukanlah semua perkara yang diada-adakan. Lam yakun fi ahdin nabawi awir rasyidi. Yang tak berlaku di zaman Nabi ataupun di zaman Khalifah ar-Rasyidin, huwa bid'atun mazmumah. Suatu perkara yang bid'ah yang dicela. Faqad yaf'alul muslimu syai'an yatalaqi ma'a usuli syariah. Dia kata kadang-kadang orang Islam buat, dia bertemu dengan asas-asas syarak. Dalil yang sarih daripada Quran dan hadis tak ada. Tapi asas-asas syarak tu ada. Sebab asas-asas hukum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berbeza pendapat antara satu sama lain, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Quran ni jelas. Dalil Quran, contohnya makan babi kan. Babi, bangkai, darah, sesuatu yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ini jelas. 4 perkara ni haram, jelas sebut dalam Quran. Arak haram, judi haram, jelas. Jelas dalam Quran, dalam hadis. Kadang-kadang sesuatu hukum tu tak jelas, tetapi dia ada isyarat. Dia kata di sini, wa tushiru ilaihi al-ayatul aw at-tawjihatun nabawiyatu isyaratan mafhumatan duna tasrih. Kadang-kadang hukum itu diambil isyarat-isyarat daripada ayat Quran. Dia bukan suatu ayat yang sarih, jelas menceritakan sesuatu hukum. Hukum dia begini, haram, boleh, tak boleh. Ada ayat yang jelas. Macam kita sebut tentang haramnya arak, judi, tak boleh makan bangkai, babi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ayat Quran itu, dia dalam bentuk isyarat. Dan juga petunjuk daripada Nabi SAW sebagai suatu isyarat, mafhumatan yang difahami, duna tasrih. Suatu isyarat yang dapat difaham daripada hadis tersebut, tetapi tidak jelas.
fala yusafu bikaunihi bid'atan munkaratan aw dhalatan aw mal'unah. Dia kata tidaklah boleh disifatkan benda hak tak jelas dalil daripada Quran hadis ni, kita nak kata ianya adalah merupakan perkara yang mungkar, sesat dan juga dilaknat. Tak boleh. Kita tak boleh kata. Sebab di sana ada isyarat. Cuma isyarat-isyarat ni kita yang tak faham. Bagi ulama dia faham. Kita sebagai orang awam ni baca Quran, baca hadis, kita tak faham apa isyarat daripada Quran nak menceritakan sesuatu hukum. Kita tak nampak. Tetapi para ulama dia nampak. Dengan kepintaran, kecerdikan, kefakihan mereka, kealiman mereka nampak, oh ini merupakan satu isyarat. Isyarat yang membawa kepada maksud begini. Hukum dia begini. Dia ada isyarat. Itu pada mukadimahnya muka surat 5. Adapun pada muka surat yang berikutnya, muka surat 46 sehingga 47, dia bagi tajuk yang khusus, ad-du'aul jama'i wal majalisuz zikri. Doa secara berjemaah dan juga majlis-majlis zikir. Dikemukakan beberapa dalil di dalam buku ini. Di antaranya, dia bawa mari daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dia kata beberapa hadis, minha ma rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa yang telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, Abu Hurairah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqi yaltamisuna ahla zikri. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala malaikatan yatufuna fi turuqi, yang sedang tawaf, mengelilingi, berpusing-pusing pada jalan-jalan mencari ahli-ahli zikir, orang yang berzikir. Sebagai malaikat ni kerja dia banyak kan, ada cuti catat dosa pahala yang dilakukan oleh manusia, soal jawab dalam kubur. Sebahagian daripada kerja dan tugas malaikat ni cari kumpulan yang duk berzikir dengan Allah Ta'ala. Fa idza wajadu qauman yazkuruna Allah tunadu halumma ila hajatikum. Bila mereka dapati ada satu kaum. Bila kaum ni menunjukkan seorang ke ramai? Kaum ni seorang ke ramai? Jadi ramai. Dia kata, silakan kepada hajat kamu. Wa yahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu mereka menghamparkan sayap mereka sehingga ke langit dunia. Dia berlapis-lapis. Maknanya besarlah sayap malaikat ni sampai ke langit. Itu satu hadis. Bila disebut majalis dalam kitab-kitab hadis ataupun dalam kitab-kitab tentang zikir disebut majalis. Majlis itu kalimah jamak. Menunjukkan yang berada di dalam majlis itu, di antara mafhumnya seorang ke dua orang. Majlis ceramah perdana, majlis orang nak buat Isra' Mi'raj, seorang ke pergi dengar ceramah Isra' Mi'raj tu? Ceramah perdana, majlis ceramah tu berapa orang? Seorang ke ramai? Ini dipanggil isyarat. Dipanggil isyarat. Yang keduanya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan juga Abu Ya'la, Bazar, Tabrani, Hakim dan mengesahkan hadis ini oleh Imam Baihaqi. Hadis apa? Aina riyadul jannah. Jadi sahabat tanya, di manakah taman-taman syurga? Qala majalisuz zikri. Majlis-majlis zikir.
Tadi bila kita sebut majlis, maknanya orang yang berada dalam majlis itu ramai ke tidak? Ramai tu dipanggil jama'i. Zikir jama'i ataupun doa jama'i. Sebab sebut majlis. Bukan seorang. Okey, setelah mengemukakan beberapa hadis tentang masalah sebahagian ulama yang berdalilkan tentang keharusan zikir jemaah ini dan doa berjemaah, Dr. Wahbah Zuhaili kata, "Fala yasihul qawlu bitabni'i du'a'il jama'i ba'da salati fil masajidi wa ghairiha." Dia buat keputusan macam tu. Tidak sah perkataan yang membida'ahkan doa secara jemaah selepas sembahyang di masjid ataupun selain daripada masjid. Lianna du'a fi hadhihi al-halati mustahabun. Kerana sesungguhnya doa dalam keadaan ini adalah dituntut. Doa lepas sembahyang tu tadi. Jadi dia kata zikir jama'i ini selepas sembahyang tak sah, tak boleh, tak harus nak dikatakan sebagai ianya adalah perbuatan bid'ah. Sebab apa tadi? Ada isyarat. Walaupun tidak jelas daripada dalil Quran hadis, tetapi ada isyarat. Kalau orang kata tak ada isyarat, tak betul. Isyarat ada. Kita je tak nampak, ulama nampak. Wa in kana la yudawamu alaihi. Walaupun tidak berterusan. Di sini kita kena faham. Ulama yang mengharuskan pun, dia kata janganlah berterusan. Kita ini kata harus, tetapi kita buat setiap kali lepas sembahyang. Asal-asal Nabi so kuat itu hanya nak mendidik, mengajar, memberitahu kepada makmum yang tak reti nak doa. Lebih-lebih lagi mereka baru masuk Islam. Tak ingat zikir-zikir. Yang keduanya nak bagi zikir secara maksur. Zikir secara sunnah Nabi. Itu yang Nabi ajar beberapa kali. Walaupun tidak berkekalan atas zikir itu tadi ataupun atas doa tadi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afwalihi ifradun nafsihi bid-du'a. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan dia berdoa sendirian. Bukan dia doa, lepas tu dia suruh orang amin. Amin. Dia zikir, orang pun ikut dia zikir tak. Cuma yang kita sebutkan tadi, ada satu dua hadis yang Rasulullah sama ada zikir kuat. Zikir kuat pun ada. Tu yang sahabat dengar tu. Di antara zikir Rasulullah pas sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Macam mana orang tahu ini zikir Rasulullah? Sebab dia kuat. Beberapa kali. Dan kita baca dalam hadis, yang ini pun telah berlalu di dalam pengajian-pengajian kita. Ada juga ketika sembahyang sir. Seperti sembahyang Zuhur dan Asar, Rasulullah baca kuat. Dia nak beritahu apa ayat yang sesuai, yang menjadi sunnah untuk dibaca ketika siang hari. Kan kita dah baca kan, Quran keseluruhannya itu dia ada tiga pembahagian yang dikemukakan oleh para ulama. Tiwalul mufassal, awsatul mufassal, qisarul mufassal. Panjang secara berpisah, pertengahan secara berpisah, dan juga pendek secara berpisah ataupun bercerai. Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, apa sunnahnya? Ayat apa yang sunnah kita dibaca? Rasulullah baca kuat. Sekali dua. Sedangkan sembahyang sir, sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang sir, Rasulullah peringkat mulanya dia baca kuat. Dia nak bagi tahu kepada makmum belakang. Ini surah ni. Surah Zuhur, apa surahnya? Asar, apa surahnya? Sebab itu kita jumpalah hadis-hadis yang Rasulullah pernah baca kuat. Tadi maknanya lepas sembahyang beberapa kali. Dan yang ni pula bacaan dalam sembahyang. Supaya sahabat tahu. Dia kata di sini, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahwalihi ifradun nafsihi bid-du'a. Ifradan nafsihi bid-du'a'i dunal hadirina. Biasanya dia sendirian, tidak melibatkan orang ramai walaupun duduk di dalam satu majlis. Tadi kita dah sebut, maknanya masing-masing walaupun duduk ramai-ramai ni masing-masing doa, masing-masing zikir. Walaupun duduk ramai, duduk berjemaah.
bukan dicetuskan oleh suatu imam, suatu ketua, satu tekong, satu khalifah. Biasa macam tu. Wa dzalika ta'limu li sighati du'ai al-ma'suri anhu. Supaya dia nak ajar doa yang maksur macam ni. Nak ajar macam mana kalau pelan? Sebab tu dia baca kuat. Dia kata wajara al-amalu bainal mutaakhirin bi istima'i ala doa. Lalu golongan mutaakhir ini, orang pun dengan perbuatan Rasulullah buat sekali dua tu, golongan mutaakhir ini dibuatlah berterusan doa ni secara jama'i. Macam isu kunut lah. Rasulullah buat sekali beberapa kali je, sebulan je. Tetapi sebahagian ulama mengekalkan kunut berterusan lah. Setiap kali selepas subuh ada kunut dalam mazhab Syafi'i. Kalau ikut-ikut hadisnya, beberapa kali sahaja Rasulullah buat kunut. Itu pun sebulan sahaja, melibatkan semua waktu sembahyang. Bukan yang subuh je. Tapi sebahagian ulama, antaranya Imam Syafi'i kita, daripada beberapa kali perbuatan Rasulullah tentang kunut, lalu diteruskanlah. Dan dianggap kunut subuh ini sunat muakkad. Kalau tertinggal ataupun ditinggalkan dengan sengaja, sunat sujud sawi. Itu asas yang diambil oleh ulama. Nabi pernah buat beberapa kali walaupun tidak secara berterusan. Wa adal Qarafi fi zalika min al-bid'ah al-makruhah ala mazhab Malik. Imam Qarafi kata doa ramai-ramai ni adalah bid'ah yang makruh. Elok tak buat. Imam Qarafi ni ulama besar di dalam mazhab Maliki. Dia kata makruh. Bukan dia seorang, ramai lagi kata makruh. Sebab asal-asalnya zikir ni masing-masing, doa pun masing-masing. Dan yang kedua, isu orang berdalilkan asar Ibnu Mas'ud. Asar ni dia bukan hadis. Sesuatu perbuatan ataupun perkataan daripada para sahabat. Daripada sahabat Nabi. Sebahagian ulama boleh berpegang dengan asar ataupun pendapat sahabat. Sebahagian ulama asar sahabat tidak menjadi hujah yang kuat. Qaulus sahabi laisa bihujjatin. Perkataan pendapat sahabat bukan menjadi hujah. Karena asal-asalnya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Asal-asal nak dalil daripada Quran hadis. Kalau semata-mata berpegang, kalau tidak ada dalil Quran hadis, mari kepada asar sahabat, boleh pegang tapi tidak kuat. Okey, tak apa. Bagi ulama yang kata boleh pegang, kita raikan. Pandangan orang yang kata boleh pegang dengan pendapat sahabat. Tapi perlu perbahasan. Imam Syuyuti menyebut di dalam Al-Hawi lil Fatawa. Dia jawab. Dia buat ulasan. Dia buat huraian panjang. Pertamanya, dia bagi 25 alasan dalil boleh zikir jamaah ini. Jama'i. Zikir secara ramai-ramai. Dia bagi alasan. Sebab bila kita kata Dr. Wahbah Zahili jauh dengan Nabi, ada orang sebut itu. Imam Syuyuti ni dekat sikit. Imam Syuyuti ni 900 lebih. 900 sebelah. Dekat lagi. Sebelum Imam Syuyuti ni Imam Nawawi. Lagi dekat daripada Imam Syuyuti. Imam Nawawi ni ulama besar. Dia ulama hadis dan juga ulama fiqh. Imam Syuyuti sebelum nak baca, siapa Imam Syuyuti ni?
Orang yang belajar hadis bukan saja belajar fiqh, belajar hadis, orang akan baca ataupun akan belajar kitab dia Tadribur Rawi. Tak kira lah orang Asy'ariyah ke orang Salafi ke, kalau dia belajar hadis dia akan belajar Tadribur Rawi. Bagaimana nak kenal ilmu tentang ulumul hadis ataupun usul hadis. Dia orang hadis dan juga dia orang fiqh. Jadi Imam Suyuti dia bahas tentang asar Ibnu Mas'ud. Sebahagian orang ataupun pendapat yang mengatakan makruh zikir jama'i ini kerana berdalilkan kepada asar Ibnu Mas'ud. Lalu Imam Suyuti sebut, fa in qulta faqad nuqila 'an Ibnu Mas'ud annahu ra'a qauman yuhalliluna bi raf'i as-sauti bi fil masjid. Kalau kamu kata sesungguhnya dinakalkan daripada Ibnu Mas'ud, dia melihat Ibnu Mas'ud ni melihat orang duk bertahlil dalam masjid, bertahlil, berhimpun dan bertahlil, yuhalliluna bi raf'i as-sauti fil masjid. Bertahlil, tahlil ni apa? La ilaha illallah. Duk tahlil dalam masjid dengan meninggikan suara. Faqala ma arakum illa dia kata ma arakum illa al-mubtadi'ina hatta akhrajahum minal masjid. Aku tidaklah melihat kamu melainkan semua buat kerja bid'ah semua ni. Ibnu Mas'ud kata aku tak nampak melainkan kerja bid'ah yang kamu buat semua ni. Duk zikir ramai-ramai ni. Dalam riwayat yang lain ada seorang ketua dia sebut bertasbihlah kepada Allah 100 kali, orang pun bertasbih. Bertahmidlah kepada Allah 100 kali, orang pun bertahmid. Ada seorang ketua dalam masjid itu, lalu dia ajak orang zikir ramai-ramai. Sehingga Ibnu Mas'ud mengeluarkan mereka daripada dalam masjid. Qultu hadzal athar an Ibnu Mas'udin yahtaju ila al-bayani sanadih. Asar ini, Imam Suyuti kata, asar ini, maknanya perkataan Ibnu Mas'ud tadi, berhajat kepada perbahasan di sudut sanad. Kalau nak pegang. Kerana sebahagian ulama kata, asar Ibnu Mas'ud tidak sahih. Bila tidak sahih, mereka tak ambil asar ini. Sebahagian ulama kata sahih, lalu mereka ambil. Kembali kepada soalan asal, bila tadi tentang zikir jama'i tadi, ada tak ruang untuk kita anggap ia ni sebagai khilaf? Adalah ruang. Sebab ada ulama kemukakan dalil-dalil yang boleh zikir jama'i tadi, walaupun yang afdalnya bukan secara jama'i, infiradi. Tentang asar ini pula, lagi ada khilaf. Bila asar ini khilaf, berlakulah khilaf, perbezaan, perselisihan pendapat di dalam menentukan zikir secara jama'i ini. Dia kata wa man akhrajahu, kena tengok sanad siapa yang mengeluarkan asar ini, minat a'immatil huffazi fi kutubihim, daripada ulama-ulama hufaz di dalam kitab-kitab mereka, ala takdiri subutihi. Kalau nak tentukan hadis ini sahih dalam kitab apa, asar ini sahih dalam kitab apa, siapa ulama yang mengeluarkan asar Ibnu Mas'ud ini. Kerana dia kata fahuwa mu'aridu bil ahadithil katsirati tsabitati mutaqaddimati wa hiya muqaddamatun alaihi 'inda at-ta'arudi. Asar Ibnu Mas'ud ini yang larang zikir ramai-ramai ni, dia kata kena tengok sanad dia, siapa yang mengeluarkan asar ini. Kerana asar ini Ibnu Mas'ud kata bertentangan dengan hadis-hadis yang banyak. Bila asar bertentangan dengan hadis, hadis itu didahulukan. Jadi hadis yang diambil oleh ulama zikir jama'i ini, dia bukan suatu hadis yang sarih. Itu kena jelas. Hadis yang terang. Rasulullah berzikir secara jama'i, sahabat zikir jama'i. Tidak. Cuma isyarat daripada hadis. Sebab itu mukadimah tadi dia sebut. Kadang-kadang tidak ada suatu dalil yang sarih, tetapi ada dalil isyarat dan juga taujihat.
petunjuk daripada hadis. Ni ulama ambil tak kuat. Nak sebut kuat tak kuat dalil isyarat tak kuat. Sebab nak amalan ni kena yang kemahnya yang kuat. Cuma kita nak sebut adalah ruang untuk dikatakan khilaf. Sebab ambil dalil daripada isyarat. Tetapi kalau kita nak kata tak ada dalil langsung orang buat zikir jemaah ini, tak boleh. Tak ada dalil langsung. Bahkan kalau zikir jemaah ini dianggap sebagai bid'ah. Tadi Dr. Wahabah Zuhaili dah kata tak boleh anggap sebagai bid'ah. Sebab ada dalil isyarat ataupun taujihat. Okey. Dia kata pertamanya kena tengok sanad. Siapa yang mengeluarkan asar Ibnu Mas'ud, kerana asar itu bertentangan dengan hadis-hadis yang banyak yang sabit. Summa ra'aitu ma yaqtadil inkara dzalika an Ibnu Mas'udin qala Imam Ahmad bin Hanbal fi kitab Zuhdi. Kemudian aku tengok Imam Ahmad ini di dalam kitab Az-Zuhdi, kitab Az-Zuhdi, kitab tentang zuhud. Aku baca kitab Imam Ahmad, dia kata Haddatsana Husain bin Muhammadin haddatsana Al-Mas'udi an Amir bin Syaqiq an Abi Wa'il qala haula'i alladhina yaz'amuna anna Abdullah ibn Mas'ud. Wa yaz'umuna anna Abdullah kana yanha 'anil zikri. Daripada asal tadi ada orang duk kata Abdullah ibn Mas'ud ni menghalang orang zikir secara jamaah ini. Lalu Imam Ahmad kata majalastu Abdullahi majlisan qattu illa zakarallaha fihi. Dalam kitab Az-Zuhdi, Imam Syuuti kata aku baca kitab Imam Ahmad ini. Imam Ahmad pernah jumpa Ibnu Mas'ud, Imam Ahmad bin Hanbal. Aku tidak masuk di dalam satu majlis zikir, melainkan Ibnu Mas'ud zikir sekali. Dia tak halau orang pun. Kalau kata yang tadi Ibnu Mas'ud tengok orang zikir ramai-ramai tadi, dicetuskan oleh satu ketua, dia halau, dia keluar orang daripada masjid. Tapi Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhdi, dia kata aku duduk dalam majlis Ibnu Mas'ud ni tak nampak pun dia halau orang, banyak kali aku duduk. Jadi athar Ibnu Mas'ud itu sendiri kalau nak dijadikan sebagai dalil tidaklah begitu kukuh untuk mengatakan tak boleh zikir jama'i. Tak kuat. Bolehlah ambil tu. Kalau kita kata tumbuk ni tak tepat dipanggil apa? Selisih. Tumbuk ni tak tepat. Asar itu tidak tepat, tidak kukuh. Sipi-sipi je kena. Kalau ikut Imam Syuuti, dia bahas pula asal Ibnu Mas'ud ni. Boleh rujuk pula dalam kitab Az-Zuhdi oleh Imam Ahmad. Cuma kita nak buat kesimpulan, boleh tak boleh, ada khilaf. Ada ruang untuk kita katakan ada khilaf. Tak boleh kita kata ni bid'ah ni tak ada alasan langsung. Tak ada alasan. Adalah alasan walaupun tak kuat. Ada alasan. Cuma kita nak tengok pendirian Imam Syafi'i pula. Di dalam kitab I'anatul Talibin. Ini pun dah kita baca dah. Sebab kita semua ni mazhab Syafi'i. Ataupun majoriti orang Malaysia ni mazhab Syafi'i. Dia cerita pula tentang masalah zikir jamaah ni. Yang mana lebih afdal? Di dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang pertama, muka surat 184. Muka surat 184. Dia kata wasunna zikrun wa du'aun sirran aqibaha. Disunatkan zikir dan doa secara sir. Ini mazhab Syafi'i sendiri. Selepas daripada sembahyang. Ayat salati. Selepas sembahyang. Mazhab Syafi'i sendiri pun dia kata sunat zikir perlahan. Au yusannul israru bihima li munfaridin wa ma'mumin. Ataupun disunatkan sir bagi keduanya.
Keduanya doa dan juga zikir. Keduanya zikir dan juga doa. Bagi siapa tadi? Bagi orang yang sembahyang seorang dan juga makmum. Bagi orang yang sembahyang seorang dan juga makmum. Dan juga imam. Wa imamin lam yurid ta'limal hadirina. Kalau imam yang bukan untuk tujuan untuk ajar makmum, orang yang hadir, sunat juga pelan. Dalam mazhab Syafi'i sendiri. Dan imam yang bukan niat untuk ajar orang. Kalau ajar orang beberapa kali, sunatlah dia jaharkan zikir dan juga doa, supaya orang tahu ini doa maksur, ini yang Nabi ajar, zikir yang Nabi ajar. Sunat kuat. Macam Rasulullah buat beberapa kali. Okey, orang sembahyang seorang ataupun makmum dan juga imam yang bukan tujuan nak ajar orang, sunat juga zikir perlahan. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, bukan sahaja mereka zikir kuat, sebahagian masjid surau dengan suara, guna pembesar suara pula. Ni kena ambil perhatian imam-imam ni. Guna pembesar suara. Orang kadang-kadang masjid surau dekat dengan jalan raya. Orang singgah, orang musafir singgah. Orang masbuk ataupun orang musafir, lepas ada sembahyang waktu, dia sembahyang pula sembahyang jamak. Imam hayung kuat-kuat doa. Ganggu tak ganggu? Memang ganggu. Ikut mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sunat pelan. Ini daripada mula ajar sembahyang berpuluh-puluh tahun sampai ke mati, kuat je. Sangat-sangat mengganggu. Bukan saja dikuatkan suara, guna pembesar suara pula. Lagilah kuat, seluruh masjid tu ganggu. Lepas tu, seeloknya imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mikrofon ni tak Allah. Ni nak ajar imam-imam ni, seluruh dunia ni, khususnya di Malaysia. Lepas habis, mikrofon ni tak Allah. Jangan kuat lagi. Dah suara kuat, dia guna pembesar suara pula. Bagilah kan ganggu orang sembahyang. Kami mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i ni. Nak ikut mazhab apa? Imam dia kata pelan juga, kecuali nak ajar orang. Wala ta'minahum. Bukan juga untuk memberi mereka tujuan untuk makmum amin. Maknanya nak bagi makmum amin, baca kuat apa makmum amin. Itu pun beberapa kali lah. Wala ta'minahum li du'aihi bisima'ihi. Bila orang dengar baru orang amin dengan dengar doanya. Wa warada fihi ma ahaditsu katsiratun zakartu jumlatan minha fi kitabil irsyadil ibad. Penggarang kitab ni aku sebut hadis banyak tentang zikir kena pelan, doa pelan ni. Aku buat satu kesimpulan daripada hadis kitab di dalam kitab Irsyadil Ibad tu, aku kumpulkan hadis-hadis tentang zikir dan juga doa. Fatlubuhu, carilah di sana dalam kitab tu, fa innahu muhimmun, kerana penting dia kata. Bagaimana aku huraikan hadis-hadis tentang zikir digalakkan perlahan dan juga doa. Aku buat mari hadis-hadis yang banyak. Carilah di sana dia kata. Jangan malas nak membaca. Suruh baca malas, suruh mengaji tak mau. Kena mengaji, jangan malas membaca. Ada orang sebut kan, baca malas, mengaji tak mau, dia kata. Jadi kena rajin baca, kena rajin mengaji. Siapa kata tu? Imam mana? Ulama mana? Dia bagi suruh mengaji, suruh membaca. Dia kata warawat Tirmizi an Abi Umamah qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu du'ai asma ay aqrab. Apakah doa yang paling didengari oleh Allah, yang paling hampir aqrabu ilal ijabah, yang paling hampir untuk dimustajabkan? Qala jawfal laili wa duburas salawati, iaitu doa di tengah malam dan doa selepas sembahyang. Duburas salatil maktubat. Warawa Syaikhani an Abi Musa qala
kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innahu hakimun sami'un qaribun. Kami ni bila berjalan di lereng-lereng bukit, di lembah-lembah, kami pun bertakbir. Kami pun berzikir kepada Allah Ta'ala dengan suara yang kuat. Rasulullah kata, wahai manusia, perlahanlah atas diri kamu. Sesungguhnya kamu panggil, kamu doa bukanlah yang pekak, bukanlah yang ghaib. Siapa yang bukan pekak? Allah Ta'ala bukan pekak. Bukan dia ghaib, sentiasa hadir. Tak perlu kuat. Maka daripada hadis ini, Rasulullah ajar jangan zikir kuat, jangan doa kuat. Jangan doa kuat. Ihtajja bihi Baihaqi wa ghairuhu lil israri bizikri wad du'ai. Jadi daripada doa tadi Imam Baihaqi dan selain daripadanya. Imam Baihaqi ni mazhab apa? Mazhab Syafi'i juga. Daripada hadis tadi Imam Baihaqi dan selain daripada Imam Baihaqi berhujah perlahannya zikir dan juga doa. Wa qala Syafi'i fil ni Imam Syafi'i lah pula. Kitab ni memang kitab mazhab Syafi'i dah. Dan dia menakalkan pendapat Imam Baihaqi mazhab Syafi'i juga. Imam Syafi'i sendiri pula. Imam Syafi'i kata apa? Wa qala Syafi'i fil aqtaru lil imami wal ma'mumi an yazkura Allah ta'ala ba'da salami min as-salati yakhfiya adh-dhikra illa an yakuna imaman. Dia kata, Imam Syafi'i kata, bagi makmum, aku memilih bagi makmum dan imam dan juga makmum supaya mereka berdua an yazkura, supaya mereka berdua berzikir kepada Allah Ta'ala selepas salam itu daripada sembahyang secara perlahan. Illa an yakuna imaman yuridu an yuta'allama minhu. Kecuali imam yang nak dipelajari daripadanya. Nak dipelajari maksudnya orang yang baru nak belajar sembahyang, baru nak berjemaah, baru nak kenal masjid, baru nak kenal surau. Ajarlah sekali dua kuat. Dia kata macam tu. Fayajharu, maka dia bolehlah kuat. Dia kuat atas tujuan, atas maksud, atas niat nak ajar orang yang baru nak belajar tentang zikir. Yara anhu qad tu'al lima. Dia baca dengan majhul. Dia kata al-bina lil majhul. Maknanya dalam syarah tu pun dia kata dibaca dengan majhul. Apabila dipelajari daripadanya summa yusiru, kemudian perlahan pula. Dia rasa ajarlah 3-4 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan lah kita kata zikir kuat ni. Dia rasa makmum ni dah ingat, bukannya benar sangat. Bukan 2-3 bulan, 2-3 tahun nak kuat je. Makmum ni taklah begitu benar. Ataupun sekarang ni orang dah ada risalah kan. Zikir pahmayang orang bagi kepada makmum. Di sekolah kita pun banyak. Dan sekolah kita semenjak ditubuhkan sekolah ini, kita buat cara Nabi buat di zaman Nabi. Zikir masing-masing, doa masing-masing. Dan tak kuat. Semua orang kena ingat kepada Allah Ta'ala. Jangan jadi wala takun minal ghafilin. Jangan jadi orang yang lalai. Semua orang kita kena didik, semua kena ingat Allah Ta'ala. Yang kedua doa. Semua orang ada hajat dengan Allah Ta'ala. Dan hajat manusia ni tak sama antara seorang dengan orang-orang lain. Imam dia doa lain. Dia ada hajat lain. Dia doa lah untuk keperluan dia. Untuk hajat dia. Makmum pula ada hajat masing-masing. Maka doa masing-masing. Apabila dah diajar, maka diperlahankan. Summa yusiru. Fa inna Allah Ta'ala yaqulu wa la tajhar bis salatika wa la tukhafit biha. Janganlah kuat dengan sembahyang kau, yakni dengan doa kau, dan janganlah terlalu perlahan. Yakni wallahu a'lamu du'a. Allah Ta'ala mengetahui akan doa. Wa la tarjhar hatta tusmi'a ghairak. Janganlah kuat sangat sehingga dengar orang lain dengar. Sehingga kau memperdengarkan orang lain. Bila memperdengarkan orang lain, ganggu orang lah.
Kita duk zikir kuat-kuat, doa kuat-kuat, orang tengah sembahyang ke, tengah zikir ke, tengah baca Quran ke, orang masbuk ke, orang sembahyang jamak ke, memang ganggu. Dia kata janganlah kuat sehingga memperdengarkan orang lain. Wala tukhafit hatta la tasma'u nafsuk. Jangan pelan sangat sehingga diri sendiri kamu pun tak dengar. Jangan terlalu pelan sehingga diri sendiri pun tak dengar. Hatta la tasma'as nafsuk, sehingga diri kamu sendiri tak dengar. Wallahu a'lam. Jadi itulah makna yang kita nak sebut. Yang pertama, ada tak ruang untuk dianggap khilaf? Ada ruang. Dan ulama yang mengatakan harus pun dia kata jangan berkekalan. Jangan berterusan zikir kuat, doa kuat. Itu kesimpulan yang dibuat oleh para ulama. Dan yang kedua, yang paling baik apa yang dibuat oleh Nabi. Itu yang amalan Nabi ni ori. Saya buat contoh dalam perkampungan sunnah baru ni. Kalau di Pakistan, India, dia ada satu istilah dipanggil duk pati. Duk pati ni maknanya susu, teh susu tanpa air. Semua 100% susu. Duk pati. Yang keduanya dipanggil syai. Syai ini teh susu tapi campur air. Maknanya tak ori lah. Tak ori. Yang orinya apa yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Hak tu ori, hak tu duk pati. Hak ujung-ujung ni dah tambah. Antara kalau diberi pilihan, kalau bab minum sekalipun, apatah lagi bab agama, orang hidangkan dua minuman, duk pati dengan syai, kita nak pilih yang mana? Sudah tentu duk pati. Ori, hak ni dah campur air. Syai ni teh susu dah campur air. Berapa peratus je susu yang dimasukkan? Kalau duk pati ni 100% susu. Bab dunia, bab minuman, makanan pun orang nak pilih hak sedap. Bab amalan mesti pilih yang paling sahih, yang paling kuat, yang paling jelas. Jadi yang sahih, yang kuat, yang jelas, zikir secara masing-masing, doa pun sama, secara perlahan, sekadar untuk didengari oleh telinga kita. Bukan nak bagi orang dengar kita punya doa dengan zikir ini, untuk dengar kita, dan kita nak sebagai pemberitahuan kepada Allah, sebagai munajat, sebagai permohonan, permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengar walaupun perlahan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.